Sit on the bike. Sip sip. Okay, dah rekod. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, boleh? Boleh. So sekarang ni kita ke PTT breakfast. Ada kena tak ada isi minyak dah kan? Semalam isi. Okay, mulakan pergerakan. Check up daripada Pattaya. Lepas ni so lepas ni kita masuk mana? Masuk outskirt kan? Bangkok. Ni confirm Pak Syed ni nak ambil kalau ada. Kalau harga ngam ada sembau. Alright. So masa sekarang pukul 6.54 masa Bangkok. Pagi dah. Sabtu dah. Sekejap je masa berlalu. Okay, nak jimat bateri dengan kamera ni tutup jap. Okay, 7-Eleven. Jadi kita breakfast kat sini dulu Yes. Alright, kita breakfast siap-siap. Belakang Alis lah. Okay, siap. Okay, so sekarang kita berada dekat PTT tapi tak refill. Ada 7-Eleven. Kita nak berhenti breakfast dulu sebelum kita nak ke Bangkok. Kita nak Bangkok singgah sekejap sebab kita nak pergi ke YSS. Pak Syed dia nak cari monoshop. Okay guys, nanti aku sambung balik lah. Kopi, burger, ayam. Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. Buka ke? Tanya dia, cakap English. Okay, masuk. Ya betul lah. Okay, tengok lah, tengok dalam macam mana. Tengok apa ada. Sini, tepi semua. Ya, bagi Pak Syed masuk. Alright, cun. Oh, jaga saya. Yalah. Dia tengok rain alarm. Oh ni kedai dia USS showroom. Kena elok lah, aku nak kena on off. No problem lah. Okay. Apa jatuh? Apa jatuh? Helmet Pak Syed jatuh. Orang rapat kan? Colongan. YSS. Oh, kursi pun pakai mono.
Yes. We have one only. Okay. Nice. Okay. Nice. For me. For you. One only. You how much you weigh? Wait. Weight. Wait. Yes. Wait. How many kilo? How many kilo? Now 80. 80. No big. No, I want strong because Oh, okay. I like to Okay, turn, take okay. turn. Okay. Yes. Make it hard. 11. Can pay Alipay ke? Hah? Apa? Bipay Can pay Alipay. Okay. Card. Can use card? Can use card? Yes. Visa. Payment. You can pay credit card and transfer. Oh, transfer also can. Transfer and credit card. Okay. Yes. Aku ada. You installation now. Yeah, now. The wait a moment here I check queue. Okay. Oh. Okay. Where you from? Malaysia. 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 Oh, Kuala Lumpur. Yeah. You can travel in Thailand. Yeah. Yeah. Oh. We going to Pattaya. Pattaya. Yeah. Okay. Wait a moment. Okay. Okay, thank you. 11,000 siap batang man. 11,000 sama dengan Oh, 1,100. murah gila. 1,250 lah. Murah gila. 1,250. Serius murah gila sih. Kalau sana 1,700. Ha. Wah, Oh, 500. jackpot. Pasang lain. Pasang RM50. Jackpot. Jackpot lah. Setengah lah. Hah? RM1,500. Oh, Satu. siap pasang. Satu apa dia pasal? Satu 1,900. 1,900. 9,900. Setengah beza 200 lah. Ha? Oh, 1,500. Kerja dalam 200 lah. Lepas tu dia siap pasang lagi. Sekejap. Jadi aku asingkan RM5,000 untuk makan untuk hari ni, 2-3 Tak buat SS. Tak boleh masuk ni. Tak boleh tengok-tengok. Tengok dari jauh je lah kan? Oh, auto pun ada. Untuk auto. Oh, kereta punya. Motor, Vespa. Kena pakai kad nak masuk. Ya, kita lepak sini dulu. Kita tunggu Pak Syekh pasang tu macam mana. Ha? Kita workshop. Masuk SS. Nanti dia nak check set tu. Tu sebab dia tanya berat. Berat berapa. Thank you. Saya nak masuk SS Thailand ni. Kalau kena ambil pasang yang tu je, tu buka buka splitting ni. Perempuan pun tahu macam mana nak jaga dia punya ni. Kita kena buka ke? Sip on. Sip eh? Sip. Aku nak buat untuk anak aku sekali. Consider ni berat anak aku lah. Betul. So buat okey lah, cepat lah. Umur lah. Jom, tengok dalam. Okey. Ya, itu. Jom. Oh, ni
Ni waiting room dia. Mana? Dua dalam. Waiting room dia kat sini. Kalau nak tengok, memang tak boleh lah kacau sebab ni. So bagi apa dia? Pasport lah. Itu buat kad dia. Apa dia nak buat dalam tu? Kan boleh tengok dalam tu. Boleh masuk ke? Boleh. Dia suruh tunggu sini. Tak nak tengok dulu. Oh, nak tengok ni lah. Di mata. Oh, dia jual baju lah. Stiker. Kitchen pun ada. Bawa. Terus dibuat kat sana. Yes. Mantap lah. Ini ni buat testnya. Ada budget. Terus kilang kita beli. Beza sikit lah. 200 lah beza Betul baik. Tak apalah. Dalam kat sini kan. Lepas tu cuma warranty dia. Kena warranty Thailand lah. Macam Thailand RM50,000. Weh lama tu. Ataupun 2 tahun. Ke Thailand lah. Warranty Thailand. Kitchen dia. Stiker. OSS tu pakai dekat untuk kacai je. Sekejap, pergi tengok je. So scan apa? Scan apa buat? Kita kena scan apa? Scan start veteran. Oh, Scan apa? Tak. Harley pun ada, Vespa, Forza, S-Max. S-Max 300 ni. With YSS. Oh, ni Yamaha. X-Max 300. Ni buat ZF Jupiter. Banyak tak ada lah. Banyak barang dah tak ada. Banyak barang tak ada. So sebab yang pak saya tadi pun dia dapat satu je tinggal. Ford boleh kan? Barang-barang Ford. Ni. Ni orang pun dia buat barang untuk otomotif. Untuk kereta. Spring pun ada. YSS, Ranger, Navara, European Technology, Ford, Everest. Berapa Ranger? 80. Ya, boleh ya. Mitsubishi, Isuzu. Oh, sana lagi Yamaha. Nanti lah. Sign dulu. SAG baik. Berat berapa nak lap. Bagus, sedap. Belum lagi. Dia orang kata motor ready? Can I test first? Yeah, you can take for finishing. Okay, barang dia dah dapat. YSS okey lah. Dia dah dapat dah. Ajak dia. Betul lah. Saya ada macam lebih sikit lah. Okay, jalan dulu. Dia akan kurangkan angin tu. Dia ikut berat sebab SAG kan. Okay, go. Alright. Ni mental dekat Bangkok. Okay, masuk.
Much later. 700 lagi sampai kedai makan. 700 meter, 700 meter. Sampai kedai ada belah kanan tu kan? Alamak, belah kanan. Ada kereta, ada kereta. Depan sikit. Ambil lane kanan, ambil lane kanan. Ambil kanan. Ramai-ramai berjemaah ambil kanan. Kalau tak ada susah kalau kereta dah mencelah. Duduk belakang Isuzu ni lah. Depan lagi. Wan pergi depan, Wan. Pergi depan. Hai. Bawa Wan. Okey. Motor banyak lintas. Bye-bye. Apa tu? Babi golek apa? Lagi patah. Depan dia. Okey, betul. Oh ya, Muslim Restaurant. Yang ada ni. Kita masuk pelorong ni. Okey, kanan. Satu. 1, 2, 3. Go. Alright. Smart. Alright, alhamdulillah. Kau dah pukul lah. Kita makan lunch juga kat situ. Masih bengkok je kan? Nak keluar kan? Tapi ini lega. Kenyang tu juga. Boleh tahan lah. Dua, tiga, okey. Dia tu minum. Recommended by MTO7 official. Malaysia. Makanan sedap, murah, terbaik. Datang sini guys, support Muslim restaurant. Halal fish. This one more. Kedai dia. Tepi jalan je. Dah. Okey, dah settle. Bagi paksa jalan tu. Kiri. Oh. Sedap, kedai dia sedap. Harga murah, RM60 4 orang kot makan. Lauk pun banyak. Lauk banyak. Jaga. Air sampai tak apa. Air sampai banyak. Tadi Pak share ni apa? TikTok Kiri. Depan lagi. 300 meter. Cek. Depan lagi. Traffic light kiri. Yang air lah. Air mineral aku dah teguk lah tadi. 1 botol. Tambah lagi. Kenapa ni? Kanan kiri 100 meter kiri cek. Oh ni pun ada macam Jepun. Shiitake Cafe.
Tadi lepas dah. Oh, tadi. Macam Jepun juga. Carkan. Medai. Laju sangat korang ni. Terus. Jaga kiri kanan. Okey, jalan. Lepas ni ke kiri 350 kiri. Depan ni kiri 100 meter lagi 80. Sinilah ni. Kuda ni. Okey. Alright, belok. Okey. Depan sikit lagi 200. Lepas traffic light. Traffic light. Oh, dah dekat je. Nearby je. Jalan. Oh, jalan. Ngap cangap. Trak biru. Okey. Parking dulu, nanti tanya. Parking dulu, nanti tanya. Pak Syed dah parking situ dah. Lepas tu Pak Syed takut ada. Parking kat sini lah, parking sebelah terak ni, boleh tak? Parking sebelah terak ni. Parking susun. Dah list masuk. Tengah panas lagi, bagus. Macam tu. Ni lepas tak dia keluar motor dia? Tak, motor dia lepas tak? Tutup enjin. Nak cangap. Sini lah, pakai sini. Ni. Sebab takut nanti ada kereta nak masuk. Ni pasal parking belakang boleh? Oh, tongkat kasih turun dulu. Ini okey, di sana dalam. Terjun. Lestari. Ini
hari baju langgar lupa. Jumpa gambar. Baju langgar lupa sini. Roti apa? Roti pisang. Roti pisang. Roti pisang. Alamak. Oh. Padu. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ini kita orang berada kat Wahid. Day second. So kita orang nak bergerak ke Suratani. Tengah siap-siap dah ni. Kita gerak awal pukul 7 pagi. 7 pagi waktu Thailand lah. Kalau ikut kat Malaysia sekarang ni dah pukul 8. So kita akan berhenti breakfast dekat, tak tahu lagi, mungkin breakfast dekat 7-Eleven, dekat PTT. Minyak pun masih full lagi. Ni penginapan kita dekat hotel ni. Hotel ni memang hotel lama, old school, tapi bersih lah. Memang bersih. So aku just recap balik. Hari semalam masa kita sampai kat Wahid, kita orang pergi makan dekat satu restoran Muslim ni. Harga dia memang murah, kerana pun sedap. Mungkin sebab bikers pun ramai kat datang situ. Memang murah lah. Macam 4 orang baru berapa lah, baru RM60 je total. So kalau mana bikers yang nak datang ke Wahid tu boleh singgah makan Muslim kat situ, Muslim food kat situ. So kita akan ke Suratani. Maybe nanti Nalis dia akan bawa kita orang pergi tengok beberapa tempat menarik sekitar sini lah. Wan. Ha? Dah. Ni sekejap lagi kita breakfast. Breakfast lagi setengah jam. PTT ke? PTT. Lepas tu nanti? Deck Road. Deck Road N dengan apa lagi? Tempat nak bergambar? 2 tempat. 2 tempat je lah. Tempat ni? Aku pakai gelas bayar. Aku pakai gelas. Aku pakai gelas bayar pula. Halo. Wan. Halo. Tanya. Aku pakai gelas bayar nak buka beg ni. Wih, tutup ni. Boleh. Dah siap. Bila start your engine. Tak tadi menunjukkan gas kau tidur. Basket kot. Basket. Chef tak pun. Terus dia start nak bunyi. Tertak bom. Oh, tolak. Ini keluar kiri kanan. Mana boleh kiri? Oh, kanan lah. Biasa kau tak mahu lah. Kalau hotel.
Okey. So ni kita breakfast ke Liz? Ni terus ada PTT lagi setengah jam. Setengah jam, okey. Review. Breakfast apa semua situ. Lepas tu pergi JNN Road. Lepas tu jalan tu pergi gambar. Lepas tu terus pergi apa Suramit dia pergi gambar juga. Aha. Itu semua total pun 1 lebih. Alright. Lepas tu terus shoot Untarai. Lunch sana. So PTT tu nanti breakfast siap top up sekali lah minyak Buat jangan topas ni. top up lah. Okey, Pak Syed dah siap dah. Boleh lah kiri kan? Boleh. Macam mana? Kiri? Boleh, betul. Tapi depan ni ada macam ada pun barrier. Barrier. Dia ada sebelah kanan. Ada barrier. Sebelah kanan sana. Jalan tu. So yang tu lagi berapa minit lah? Lagi setengah jam ke? Lagi 80 km ke? PTT 30 je. Oh, dekat je. Lepas tu daripada PTT pergi tempat pier tu lagi 20 lah. 20-30 lah. Oh, okey. Ada apa tu yang buat night tu? Ni tu. Okey, tu ambil espresso. Okey. Ambil chocolate sikit. Mantap. Tahu sedap tak kan? Agak sedap, lemas bangun. Tak pernah test apa. Bagi rasa dulu. Macam dengan apa ni? Macam dengan espresso dengan coklat. Manis ke baik? Baik saja ni ya. Oi, apa manis? Apa ni? Espresso dengan coklat. Pening makan kan? Tak minum bang. Berapa kilo Lagi 5. Oh, 5. Hopefully 5 kilo jalan dia cukup je lah sampai 1 kilo 2 kilo.